Hai guys, kita berada di dalam kereta nak menuju Masjid India, Kuala Lumpur. Kita jalan-jalan ke Masjid India, Kuala Lumpur pada tengah hari ini untuk menengok keadaan terkini Sogo, kawasan Sogo dan sekitarnya. Kita jarang-jarang pergi KL. Kita tengok dulu apa ceritanya dekat KL. Ini laju nih kenderaan nih. Kita spill KLCC, bangunan pencakar langit di mana juga berada. Kita tengok gambar ataupun video ini sampai selesai. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ini kita dah sampai di Jalan Pahang nih. Jalan Pahang Kuala Lumpur mau ke Sogo. Jadi kendaraan di sini tak begitu ramai sebab dia hari cuti sekolah nih. Ini kita dah sampai hospital nih, hospital Kuala Lumpur. Kita dah sampai Menghala ke Coket, dah dekat Coket nih. Kejap lagi sampai di Monorail, bawah Monorail Coket. Jangan lupa bagikan video ini supaya channel ini berkembang, supaya kawan-kawan anda tahu keberadaan macam mana situasi terkini Kuala Lumpur ataupun Coket. Oke. Nih dah sampai Coket nih, Monorail. Atas ini Monorail, nih Coket nih. Coket Kuala Lumpur. Coket nih ramai dulu nih. Dulu orang cakap nama dia Mini Jakarta. Sekarang dah tak ada orang lah. Ramai sangat dulu. Sekarang Kuala Lumpur, Sogo, kawasan Jalan Ta tu dulu ramai pula. Sekarang dah sunyi pula, dah tak ada, dah sunyi, dah tak ramai dah. Dah tak macam dulu dah. Ni sampai di Coket nih, kita dekat Coket. Nah, pasar Coket belakang hotel ni, pasar Coket. Pasar basah, pasar ikan, pasar sayur, semua di belakang ni. Sebelah kiri depan ni Jalan Raja Alang. Tempat orang meniaga ikan, sayur semua. Jalan Raja Alang sini ni. Ni belok kiri. Nah, ini dah sampai Shell Coket. Sedepan Shell ni ada Maidin. Dan ni menghala lagi ke UMNO, pejabat pos. Ni sebuah restoran sederhana, nasi Minang, nasi Padang. Restoran sederhana, terkenal juga nih restoran ni. Kita dah sampai Sogo nih. Kita baru je turun kenderaan. Ni kenderaan ni, taksi ni beratur menunggu penumpang-penumpang keluar dari Sogo ataupun dari berdekatan sini pertama komplek. Kita ngam di depan traffic light ni, lampu merah ni. Saya tengok orang tak berapa ramai sangat sebab ni masih cuti sekolah. Hari Minggu masih cuti sekolah. Besok hari Senin orang dah sekolah. Inilah suasana terkini pusat kota Kuala Lumpur. Pusat kota ni Kuala Lumpur di Sogo. Kita jalan ke depan sikit. Itu depan sana tu Odeon.
Ni Pertama Komplek. Dan ada KFC situ, Kentucky Fried Chicken. Makanan ayam goreng. Orang cakap ayam goreng sedap katanya. Tapi saya dah lama tak makan ayam goreng ni. Sebab mahal ayam goreng ni, tak larat saya nak beli. Tapi kalau ada orang belanja saya nak. Kalau ada kawan-kawan nak belanja saya KFC per chicken ni, saya nak. Ni kita jalan di Sogo, di depan Sogo, premis Sogo, di luar bukan di dalam. Kita di luar je. Kita tak masuk dalam. Karena biasalah lepas raya ni poket agak menipis. Tapi kalau ada baju terbaru, baju cantik, ada promo, kita masuk dalam. Ni sekarang tak ada. Lepas raya ni tak ada promo. Ni orang keluar dari Sogo ni. Di pusat beli belah Sogo, shopping kompleks Sogo. Ni tempat santai-santai, buah pokok ni sejuk, tak panas. Ni kita santai dulu, duduk dulu. Sambil-sambil kita tengok orang lalu lalang, kenderaan lalu lalang. Ni jalan tar. Di traffic light itu Pertama Komplek. Bangun yang merah tu Pertama Komplek namanya. Pertama Komplek. Pusat beli belah juga. Di sini ramai pengunjung-pengunjung, pelancong, orang tempatan pun yang cuti duduk rehat dekat sini. Kalau petang ada hiburan dekat sini, ada muzik. Ni di depan bangunan Sogo ni, di tempat jalan kaki tu. Ada yang cuti, ada yang kerja, time rehat duduk sini. Ini guys, di depan. Tu bas sebelah sana tu, bas ke Gombak, bas ke Ampang, bas ke Karamat, masa maju, lalu situ. Di sinilah laluan utamanya. Laluan utama dari Kuala Lumpur ke Lumpur, dari Central Market, Debu Ampang, lalu sini basnya. Kita tengok di sini macam biasa, tak ramai. Dia masih tu Dion pengwayang yang putih tu. Saya tengok sekarang ni masih cuti sekolah. Esok hari Senin baru orang start sekolah balik, baru ramai orang, dah mula jam balik. Kita tengok lalu lalang dekat sini biasa je, tak ada luar biasa. Kalau malam minggu baru ramai, petang atau sampai malam ramai kat sini. Ni pusat belah Sogo, pusat beli belah Sogo Kuala Lumpur. Ada badut, ada patung. Suasana tengah hari ni. Cuaca sangat panas. Tidak ada unsur-unsur mau hujan. Panas sampai ke malam. Tu depan tu Harrison. Pusat beli belah pakaian, baju semua ada kat situ, Harrison. Ni semua arcade dekat situ, kedai kain, kedai tudung, telekung, kedai buku ada dekat situ. Kita tengok macam mana orang lalu lalang ni. Banyak orang lalu lalang kan. Tengok banyak orang lalu lalang dekat sini. Yang cuti dulu, yang bekerja juga. Pusat membeli belah Sogo. Ni tempat nyebrang jalan. Tu Kosmik. Tu bos saya tu, Bos Zaki. Dulu dia membuat baju Melayu, saya tukang jahit, saya menjahit baju dia. Sekarang dia dah buka 2 supermarket, Kosmik besar dan Kosmik kecil.
Kita seberang sana ya, kita ke seberang. Kita pelan-pelan jalan kaki, tengok kenderaan kiri kanan ada tak, pelan-pelan. Kita singgah dulu di kedai ni, Cosmic ni. Kita tengok-tengok lo, tak ada. Tengok-tengok bos tak ada, bos Zaki tak ada. Tengok tak ada bos. Kita ni singgah lalu sini, kita rehat dulu, sambil berteduh. Kita rehat berteduh di bangunan Cosmic ni. Saya pernah menjahit baju Cosmic ni ribuan pasang, bukan sepasang dua, ribuan. Dia hantar kain dengan lori ke rumah saya potong, saya jahit, nanti dah siap, saya packing, saya hantar ke kedai dia balik. Itulah baju Melayu Cosmic. Yang nak beli baju Melayu boleh singgah dekat sana. Baju kurung ada, semua ada. Baju Muslim, songkok, capal, sampin, semua ada. Ni kita dah duduk di Cosmic ni, kita pandang ke arah Kesogo. Ni orang ramai ni beli Pok Leko. Ada peniaga-peniaga, penjaja, nama dia penjaja. Kerupuk leko berminyak-minyak guys. Saya tak suka sangat berminyak ni. Kalau buah-buahan saya suka. Kalau ada buah ciku, buah saus, buah ketemikai, buah sengkuang kan, tu saya suka. Tapi minyak-minyak ni kurang lah. Ni Cosmic. Cantik-cantik baju dia. Baju purple cair. Baju kebaya macam-macam ada. Baju kacang hijau warna dia. Baju hijau. Cantik dan menawan. Kita jalan terus ke depan sana. Macam mana keadaan dekat sana, kat ujung tu. Kita tengok macam mana setting dia baju Melayu ni. Ni ada orang DP kasut. DP kasut pun ada. Bayar dia tak banyak. 10-20 je bayar dia. Tukar tapak pun 25 je. Lepas tu kita terus lagi Gulatis sana. Gulatis pun ada. Gulatis pun cantik kan ni. Kain dia kain import dari Itali, dari Jepun. Gulatis. Ni. Sana tu Pustaka Mukmin. Belakang Pustaka Mukmin tu lorong ta. Ada pasar malam setiap hari Sabtu ke situ. Tapi pasar malam ni kadang-kadang pindah ke depan. Lorong ni. Lorong depan jalan ta ni. Jalan besar tu lah, jalan ta tu. Ni cantik-cantik baju dia guys. Ni baju Melayu. Baju kurung, baju jubah, baju kurta, semua ada. Macam-macam ada baju dia. Gulatis pun ada. Macam-macam baju ada. Semua baju Melayu dijual murah-murah je. Sebab dah lepas Hari Raya, dah lepas Raya ni tak ada yang mahal sangat lah. Baju Melayu, baju kurung, baju jubah, baju kurta, songket, songkok, semua ada. Cantik-cantik ni. Baju perempuan cantik. Cantik baju perempuan. Ni globe. Ni globe ni sebelah dia dulu ada Kamda kecil. Sekarang dah tutup dah Kamda. Alparo pun ada dekat sini. Pusat baju Melayu, baju kurung, baju kebaya, semua ada dekat sini. Ni globe, sebelah globe tu Nagoya orang jual kain. Jual kain untuk buat baju. Kita teruskan jalan lagi ke depan. Saya dekat Gulatis sekarang. Ni cantik-cantik ni. Baju
bahan untuk baju. Ini gulatis. Warna biru ni manawan. Siap butang lagi. Cantik. Ada pasangannya baju biru juga, baju perempuan. Cantik-cantik dekat sini. Cantik-cantik baju dia, mahal-mahal. Ni sini ada lorong kecil. Ada lorong ke belakang. Ada orang jual baju tidur ke. Baju tidur ni murah je RM15. Baju batik. Bahan dia batik. Batik Terengganu kot. Ni baju Melayu. Baju kurung. Ni baju kurung. Cantik-cantik blouse. Baju kurung perempuan, baju Melayu laki, siap sampin lagi. Siap harga murah-murah. Memang murah-murah. Lepas raya ni murah sangat. Duit je yang tak ada. Kalau ada duit terus beli. Tak payah tunggu lama-lama. Tak payah tawar-tawar, terus beli, terus bungkus. Bungkus kakak tu, bungkus makcik tu. Dibungkus je semua. Baju Melayu, baju jubah, baju kurta. Ada RM4 RM4 lebih, RM4.8. Selain RM4.8, tapi dekat gudang dia lah, dekat store dekat atas. Yang kat depan ni untuk sampel je. Cantik-cantik baju dia guys. Baju dia, harga dia termurah. Tak adalah mahal sangat. Ni baju apa? Baju kurta. Hitam 69 ni. Tak termasuk samping. Ni kebaya 59. 79 ni yang bawah. Cantik baju guys. Murah. 49 sepasang. Harga borong 49. Ni sana semua hos bangunan pencakar langit First Lady. Baju Melayu, baju kurung semua ada dekat sini. Baju kebaya 27 je harga dia. Murahnya. Murah sangat. Okay guys. Hijau apa ni? Hijau. Cantik warna hijau ni. Hijau. Ini cantik juga. Dia cantik guys warna kain sini. Macam-macam ada jenis kain. Mahal kain ini. Okay guys. Sini ada lorong sebelah. Tu kedai ribbon tutup. Kedai ribbon tutup. Nagoya pun ada kat sini dah tutup. Okay guys, terima kasih. Tu jalan bonus. Okay guys, kita jalan-jalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, share supaya channel ini berkembang. Sultan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.